这是分。Depan yang mana trailer dia? Dia kata dekat depan. Kita nak facing mana sekarang? Facing rumah. Dom di sini. Ha. Ha? Oi! Angkat tinggi. Arjuna. Ini. Angkat dulu. Nak kepak pasir tu atas dia. Tak apa. Ten. Lain ikut. Pusing. Adik. Tarik sini. Angkat. Tarik. Lagi. Abang, sana lah. Ten apa macam mana? Ha, apa macam? Adik, sini. Oi. Dika kan? Ini ada pasir. Dika. Ha. Ayah. Okey, Nawaz sini. Di ujung. Nawaz sampai ujung. Sini hujung ni. Hujung batu Hujung ni. ni. Okay, good. Okey, saya mana? Lagi tarik sana. Satu letak dulu. Kacak. Ni. Cantik ni malam dekat Igang. Ha? Dah. Hey. Kam. Juna. Ya. Ambil cepat. Udah. Abang. Itu buat apa? Ya. Right. Dika.
Arjuna. Eh, jangan seorang-seorang boleh tak? Kan dia lock. Dia lock tu. Owner tu kata, makanlah durian bagi-bagilah. Dia letak siap kat pintu. Masya Allah. Besar-besar nak sedap nak mampus. Mana kategori 40 biji? 40 ringgit. Boleh aja lagi makan. Awal pasal kemau. Pasti siapa nak seorang yang buat ni. Mana pocong? Mana bersih? Pak Cu pergi. Belum. Dalam tu ada. Tak mau main hujung tau. Hmm? You just put there lah. Kesha main dia punya angle ke apa macam ni lah sebab dia gimbal. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. Dah masuk kamera dah. Nampak pula lah tunting orang tu kan. Kawan tengah pakai spender, Acik ambil gambar. Acik dah tutup lah. Cik abang kata.
Nasi pedas ni. Sebab tajuk nak makan, bagi tajuk makan dulu. Masuk dulu. Tisu tu tisu. Makan lagi tak? Makan pergi makan. Adik taknya. Dia cakap apa? Dika. Pish. Baik, tadi hanga. Hey! Cik abang. Jangkut lagi. Tu abang ayam. Ya, kalau best lah tu Pak Kerja Mat datang. Apa ayam? Tak esok ni. Bau nanti. Ha. Hari ni kita camping dekat Lop Farm Janda Baik. Okay, ni tempat dia. Tapi so far tempat ni kami-kami je yang kat sini. Ni dengan anak-anak teruna saya nombor 1 dengan nak ikut. So malam ni hanya kami je kat sini. Tu tempat kemah kami, member, family members semua. Dan diorang tengah layan tengok YouTube dekat projektor. Jom, kita view sana. Okay, ni tapak kemah mak uda kami. So kita ada rent flysheet daripada owner kat sini. So ni tent setup. Cik Pah. Ni kami punya tent setup. So tempat untuk makan. So tempat untuk gather, makan-makan, tempat untuk masak dekat sana tu. So yang ni ada projektor untuk budak-budak yang layan kartun. So kat dalam tu tengah main lah budak-budak. So ni tent setup member kami. So sekarang ni tengah makan-makan dan tengah santai-santai lah. So gelap. So dah ada prepare tempat untuk santai lah. Ada kursi santai dekat sini. Next pada tent kami kat sini. Tempat santai. Dia sediakan lampu. View untuk boleh tengok air sungai malam. So healing yang memang marvelous punya location yang kita dapat. View cantik lah. Besok siang kita mandi balik. Cantik lah dia setup. Ada kursi. Kat dalam ni. Berperang budak-budak. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sekarang ni jam 7 pagi.
Okay, lepas dah selesai tunaikan solat subuh apa semua. Okay, jadi ni adalah suasana campsite kita sebelah pagi. Okay, ini yang sempat untuk kami review pagi ni, keadaan campsite. Sebab semalam agak busy, sampai kami di Log Farm Janda Baik ni lebih kurang dalam jam 3 macam tu lah. Sebab semalam jalan agak jam sikit kami daripada Puchong nak kemari. Sebab ini adalah kami plan untuk pergi ke campsite during Thaipusam lah. Jadi memang jalan kuat jam sikit, which is dalam sejam lebih juga kita stuck dekat MR2, Kesas dan daripada Tol Gombak nak menghala ke Janda Baik lah. Okay, jadi baru sempat hari ini untuk kita boleh tengok suasana pagi macam mana di campsite. So far setakat ni hanya kami saja yang ada dekat sini dan memang relax gila lah. Dan suasana dia memang syok gila. Okay, korang boleh tengok suasana untuk campsite di Log Farm sebelah pagi. Okay, jom. Okay, ini adalah suasana sebelah pagi. Suasana pagi di Log Farm campsite. Okay, so far dia ada total 1, 2, 3, 4. Okay, yang kita orang sebelah sana, dekat sana dah ada 5 tapak. Which is dia ada berbeza-beza saiz, 20x20, 15x20, 15x15 dan 10x10. Total ada 5 tapak. Dan sebelah sini dia ada, yang ini adalah tapak yang paling besar lah. So yang ini adalah 30x30, 10x10, 10x10 dan 10x10. So total dia ada dalam 8 tapak. Dan dia ada homestay, macam rumah lah. Rumah dia untuk 2 unit. Okay, jadi ini kawasan yang kita orang dah booking hari ni. Start daripada semalam. Memang hanya kita orang je lah yang kat sana. Okay, jadi ini adalah ruang yang orang ada tapak extra lagi tapi belum ada orang masuk. Dan so far memang tak ada orang yang pergi ke Log Farm lah untuk kali ni punya percutian. Jadi memang suasana ni hanya kami je. Jadi yang best dekat sini, diorang memang provide sekali dengan setiap nearby tapak. Dia bukan setiap tapak. So setiap lot kawasan yang ada dekat sini ni, dia akan sediakan satu sinki. Tapi macam belah kami kat sana ada pit BBQ lah. Macam kat sini dia asingkan. So sini ada sinki untuk membasuh, mencuci semua. Jadi set BBQ disediakan di sebelah sini. Ni set BBQ dia. Oh, juga dia sertakan sekali juga dengan sinki lah. Sinki dengan set BBQ dia. Tapi dia tak ada preparedkan jaring apa semualah. Sebab dekat sini tak ada orang yang sewa kan. Okay, jadi nanti bila korang dah masuk dekat sini, dia akan sediakan satu grill baru lah. Untuk korang nak buat barbecue, korang nak bakar-bakar apa semua kan. Okay, jadi ini kita view site belah sini . So dia ada gazebo yang diorang dah siapkan. So far itu hari pernah datang, tak ada lagi. Yang sana pun macam diorang tengah buat juga. So ini dia ada buat satu something like jetty untuk korang boleh buat view, ataupun korang nak view daripada atas untuk pandang sungai bawah ni lah. So sungai dia quite friendly lah. Friendly untuk anak-anak. Air dia tak dalam. Dan boleh mandi time bila pagi, petang, siang, malam pun boleh. Dan yang best kali ni dekat Log Farm diorang dah masuk elektrik. So far memang dia dah set up sekali dengan lampu semua. Memang terang lah kuat malam. Dia tak terang sangat tapi dia cantik lah, terang. Memang nice. Suasana dia memang kata apa, tenang gila lah. So dekat sini dia ada sediakan kanopi, which is daripada orang yang duduk dekat atas tadi tu malam tadi. So siang tu diorang ada buat makan-makan kat sini lah. So diorang kemah-kemah makan-makan apa semua. Diorang ada santai-santai relax. Lepas tu diorang mandi kat sungai lah. Jadi mungkin benda ni diorang dah sediakan lah. So far macam kita datang dulu tu, benda ni tak ada. Okay, ni sebelah tapak kita full booking. 5 lot ni kita orang ambil. Ada yang dah bangun, ada yang masih lagi tengah-tengah lena. Okay, ni tapak nombor yang macam tapak saya duduk kat sana tu, tapak 20x20. Sebelah tu adalah tapak 15x10. Yang ini 10x10. Kat sini ada 10x10 dan 10x10. So sebelah sini total dia ada 5 tapak. Sebelah sana dia ada 3, 4. So total 9 tapak. 9 tapak, bukan 8 9 tapak. Okay, jom kita pergi tengok bahagian sungai dulu. Kita turun. Okay lah, dia tak cerun sangat.
bolehlah untuk anak-anak. Tapi tetap kena pantau walaupun air cetek. Ini sudut sebelah bawah tempat untuk anak-anak mandi. Memang dia friendly lah untuk anak-anak. Jadi kalau diorang mandi kat bawah ni pun tak payah nak bimbang. Air dia tak deras sangat. Dan ada kawasan dalam sikit, ada yang kawasan dalam, ada kawasan cetek. Dan anak-anak kalau main kat sini pun tak risaulah. So dia pun tak tinggi sangat lah. Okay, memang best lah datang kali kat sini. Tempat ni memang best lah, sesuai untuk anak-anak, sesuai untuk family. Si dekat atas dia dah bangun. Lampu dia belum tutup lagi. Mungkin owner dia masih lena lagi kot. Bukan owner lah, dia ada penjaga kat sini yang jaga kawasan ni, masih lena lagi. Oh, cantik guys. Suasana pagi kat sini memang cantik lah. Sesuai lah, memang sangat sesuai untuk healing. Ni tempat pangkin, boleh relax daripada atas sana. Korang daripada atas tu nak ambil gambar, nak position gambar, korang nak buat cinematic video, view bawah ni semua ada. So sebalik ni adalah hutan-hutan dia. Ni kawasan kebun lah. Okay, setengah tapak diorang dah start prepared untuk sarapan pagi. So ni macam kita punya kawasan tadi tu. Untuk lot sebelah sini, dia ada sediakan pit BBQ dengan sinki dapur semua untuk korang membasuh. Dan daripada sebelah sini untuk dua tapak ni, dia ada sediakan juga sinki dengan pit BBQ. So yang paling best lah belah sini, diorang ada sediakan kerusi. View ni terus korang boleh pandang dekat sebelah sungai sana. So sebelah kita kat sini pun cantik lah. Jadi so far kita orang punya kemah ni kita orang pakai untuk cottage L daripada Payung Camp. Jadi belah siang kita akan extend lah benda ni naik. Jadi kita akan buka balik. Dan dia ada kerusi dekat sini, view yang korang boleh straight tengok ke arah sungai juga. Sini nampak clear, cantik kan. So ni view dia. Daripada sini korang boleh duduk santai. Sambil makan, kalau kau nak relax-relax sambil duduk santai makan pun, daripada sini boleh duduk view, pandang ke bawah je. Nampak macam, wah cantik lah, memang best lah. Lepas tu yang best ni sebab sunyi kat sini kan, kita-kita je. Dia ada buat landscape pokok di belakang ni. Kemah-kemah lain masih sunyi lagi. So ni kita punya cottage L. Ni kita masuk daripada belakang rumah lah, belakang kemah kita orang. Ni anak punya, anak kecil. Anak nombor 3 malam tadi, pukul 3 pagi terkencing pula terpaksa jemur kan kat sini. Okay, ni set dapur kita. Set up kita kat dalam. Sekejap lagi kita akan kemas lah, kita akan bukakan untuk kita punya preparation sarapan pagi ni. Okay, ni jiran kita orang. Abang ni tengah buat sarapan. Ni suami Misali yang paling rajin pagi. Jarang guys nak tengok pukul 7 pagi ni suami rajin basuh tolong isteri masak. Okay, orang dah bangun pagi. Saya dah bangun pagi. Pagi-pagi dah ambil telefon dah. Ketat anda seorang lagi. Dah bangun pagi. Yeay, saya dah bangun pagi. Apa dah? Tu pergi kutip durian. Durian lu pergi kutip durian. Peragut durian. Sebab kita ada duduk juga dekat homestay depan ni. Owner dia bagi tahu kalau durian jatuh pun dia suruh ambil je lah. Yang kereta depan tu diorang stay kat homestay. Kita orang semua stay kat campsite. Ni bahan putih kenderaan yang curi durian. Buatlah bau busuk lah. Ni homestay. Ni mungkin rumah dia. Mungkin homestay besar. Dia konsep macam Tanjung Alim ke. Dia punya apa? Dia punya toilet luar, toilet kongsi. Rumah dia tak usah kata besar juga, 200.5. Okay, sekarang kami on the way nak ke Kopi Ladang. Sarapan ni kita tak buat dekat campsite lah, so kita minum kat luar. Sekarang ni kita keluar dulu pergi ke Kopi Ladang. Kita sarapan kat sana.
banyak campsite sini. Nanti kan kau tengok kalau nak try next punya batch nanti boleh sini pula ke sini pula ke. Okay, sekitar kawasan campsite turun ke bawah ni memang banyak lah. So dia ada kedai sebeneka, kedai sewa, pelampung, ada jual barang-barang untuk anak-anak mandi sungai, pancing, tangguk ikan. So resort, chalet, campsite sepanjang-panjang ni, start daripada Sugih naik ke atas sampai last kali tempat campsite yang kita duduk, Log Farm tu memang ini semua campsite dengan resort je. Memang sungai dia keliling. Oh, datang sini memang digalakkan lah. Tempat dia cantik. So sampai malam. Yang paling best kat sini kedai makan dia, kedai runcit dia memang sampai pukul 11 malam. So Jamin kalau malam nak setting benda ke, nak add on lauk ke, nak cari barang apa-apa ke, tak ada masalah kat sini. Memang diorang provide sampai pukul 11 malam. Kan oh? Mada. Ya. Ini sayang. Makan nasi tu sekali. Buka makan. Abang lah makan. Bawa yang tu elok-elok makan nasi. So slow sayang. Tengok kereta Arjuna nanti. Hey Arjuna. Ha? Jangan macam tu. Masih? Tak stabil lagi. What you want? Cakap. Today I go camping. I go camping. I love you. Banyak dah tarik tu. Abang nak duduk depan kamera. Cepat abang. Okay, say something. Malu pula. Come. Cepat say something. Cepatlah. Jom. I go to camping. Camping with Mada. then lagi? Aida. Lagi? Ajuna. Anta. Then Aika. Okay. Say bye-bye. Bye. Abang tengok depan abang. Go up. Sini. Dika. Get in. Yusuf nak apa nak? Sabar. Nak plastik. Acik dah jumpa dah. Dah jumpa dah, Cok. Dah jumpa dah. Dia ada dah. Dah. Dah ni. Mana ni? Ada dah. Okay, hari ni kita masak untuk masakan tengah hari. Sup ayam fishball. Okay, ni untuk anak-anak. Kita dah naik 2 dapur. Tadi sayur yang dah masak mana? Ni apa? Kacang boncis goreng dengan carrot. Sayur campur lah. Sayur campur kacang boncis. So next nak masak udang masak lemak cili api. So target dalam 2 kilo lah. So untuk semua master kemah sana akan masak ikan talapia 3 ekor. Kita makan sekali lagi. Kita setting ramai-ramai. Kita makan gotong royong ini lagi. Makan berjemaah.
Sementara yang kat dalam kecil ni, okay, nasi kita masak. Kali ni sebab kita dapat campsite yang ada elektrik, jadi kita ada power supply, so dapat kita naikkan kipas, rice cooker, blender semua ada. Senang. Sementara yang kecil. Sementara budak-budak kecil yang tengah ni. Dia galik main telefon. Bagi dia rehat dulu, main telefon. So set up barang kita ubah tempat, ubah posisi sebab belah sini panas, so kita cover. Jadi kita tu ubah haluan di sebelah sini. Dengan ini adalah cuaca di sebelah siang dia panas lah. Okay, so far alhamdulillah sebab ada angin, ada kipas, jadi boleh tahan lagi. Nanti kalau tak tahan sangat, terjun bawah tu. Sungai dekat bawah je. Okay, tunggu kita siapkan makanan dulu. Panas lah tapi boleh tahan. Cuba kita tengok bawah, anak-anak masih lagi ada yang tengah mandi. So ada yang tengah mancing depan. Kita try tengok aktiviti mancing dengan aktiviti mandi yang diorang masih lagi tengah main bawah tu. Wah, tumpang lalu bawah kemah member je. Wah, tak ada lagi. Budak-budak dah naik dah. Budak-budak dah clear dah bawah. Sejuk lah tu. Mungkin orang dekat tempat mancing kot. Kita pergi tengok dekat tempat mancing diorang. Sementara kita pergi tengok tapak nombor 1 dengan 2 diorang buat siakap 3 rasa. Talapia 3 rasa nyari. Chef tengah buat, King dengan relax lah. Nampak? King relax lah. Okay, next menu. Masak lemak, cili padi udang. Okay, tumis dulu. Daripada Chef Nurbet Turki. Gula dia. Saya tunggu udang. Gula dengan ni je, gula dengan cukup rasa je. 500 butir jadi boleh. Jaga udang. Cover udang. Okay, campsite ni juga diorang sediakan kolam untuk pancing. So kolam ni dia ada ikan paten, ada ikan talapia, ada ikan merah juga dekat dalam kolam ni. Ya, kalau tak salah dia ada satu lagi kolam untuk apa ni? Macam udang tu, lobster. Lobster kecil lah, tapi dia kata stok dah banyak tak ada. Mungkin kolam yang sana tu. Kolam yang satu lagi kat sana tu. Kat sana tu. So itu ada untuk lobster, tapi dia kata lobster yang besar tu banyak dah habis. So jadi yang kecil-kecil ni dia tak buka lah. Dia tak suggestkan untuk pergi tangkap ke apa semua lah. Jadi yang tinggal sekarang kolam ni. Kolam untuk ikan patin, ikan merah dengan ikan talapia. Tadi budak-budak dah tangkap dah kat sini tadi. Diorang dapat dalam 2-3 ekor juga. Tapi tak pasti mana pergi ikan tu. Rasanya mungkin tangkap untuk lepas balik kot. Kemungkinan rasanya kalau tak salah dekat sini bila korang dapat tangkap ikan ni, nak ikan tu just kena belilah. So dia tangkap, kalau nak ikan tu bayar. Something like macam tu lah. Lepas tu korang terus boleh masakkan korang punya campsite sana. So ini ruang belah depan tempat parking kenderaan dia. So ini dia ada rumah dia. So dekat belah belakang tu tempat dia orang punya kemah yang kita orang pacak untuk campsite kita dekat lobster. Lobs farm. Lobster pula. Okay, kita nak pergi tengok Belen masakan
rasa 1-2 menu lagi untuk siapkan. Kita tunggu anak-anak tengah seronok lagi mandi, dan lepas tu kita boleh makan tengah hari. View siang daripada atas tapak kemah yang part ni masih lagi tak ada orang. Kita orang conquer habis. So ini tempat yang kita orang conquer. Masih lagi megah berdiri. Nanti lepas dah makan tengah hari nanti kan, insyaAllah kita akan packing-packing semua untuk siap-siap balik. Mungkin lewat petang nanti kita akan bertolak balik ke Puchong balik. So satu kemah dah buka. Pergi. Pergi toilet. Okey, tak apa. Go MP dulu, pergi toilet. Pergi toilet dulu. Sanalah toilet. Nak kencing pula. Kita tengah santai, relax kat bawah panas ni. Dia yang rehat, dia yang tidur. Saya lagi tengah siapkan masakan. Dia yang tengah relax juga. Wah, tidur lah. Ada yang tidur juga. Toilet tak jauh je daripada kita punya tapak kemah. Ada air apa ya? Air oren. Air oren tadi ya? Ada orang nak minum lagi? Biar dulu lah. Dia dah masuk beg dia kan? Dia dah masuk beg dia. Dia dah ngantuk pun. Tak keluar lagi nak tidur lagi. Oh. Kita dah selesai camping di Log Farm. So, macam mana camping hari ni? Best tak? Best. Tak bunyi kuat pun. Best ke tidak? Best. Okay, next time we go again, okay? Okay. Okay, bye-bye. Bye. Okay, singgah makan dulu dekat Janda Baik sebelum kita balik berangkat ke Puchong. Makan dengan santai-santai lah. Dengan kita ada sate, tunggu sate sampai tak lagi. Okey, sate daging dah sampai, sate kambing dah sampai. Kita layan 10-10. Apa? Why you touch my satay? Huh? Why you touch my satay? Apa makan apa? Makan nasi je? Juna? Ha? Ikan. Tiga-tiga sih. Jom. Jom. Tidur lagi. Apa dekat je suka. Pakai selimut tu betul. Buka selimut tu. Buka selimut tu.
Buka betul-betul pintu.